Ini kasar betul. Ini kasar betul. Ini kasar betul. Kita akan mulakan trekking ya. Tengah on SP ya. Okey. Itu ubat ni kalau kita nak pakai kasti. Ini tengah sih. Okay guys, kita akan mulakan trekking ya. Ikut Anik lebih kurang dalam 20 minit punya perjalanan lah. Kita jumpa spot, kita akan berhenti ya. Jumpa spot, kita akan berhenti. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Jam sekarang pukul 1, hampir 1.50 Kita akan trekking masuk lautan. Kita akan try jumpa spot, mancing. Jumpa spot, mancing. Okay guys, jom. Trekking lagi, trekking. Hampir 15 minit dah kita on trekking. Masih belum sampai destinasi. Sambil-sambil tu mencelup-celup-celup. Mana tahu ada limbata. Tak ada. Aduh, dalam buah banyak Ha? Kat dalam tu? Dalam batu. Ini kalau pakai cacing ni, memang dah kena. Tapi tak besar lah. Perjalanan balik nanti kita rogol dia. Dagingnya. Mak ni dalam lah. Dulu kena yang kasar tu kat dalam ni kan. Dalam ni, kat atas ni. Bahan ni. Tengok macam ni gaya. Gaya dapat menurut sikit. Baling lepas daripada batu ni. Boleh? Jom. Tapi lepas tu ringan sangat tak? Bukan lalak. Udah, sepah tu. Kecil ni 2 jari ni. Oh. Ikan ni boleh. Dia akan dilari dulu. Tengah. Strap pertama geng Mantap. Tengah. Tengah on SP Nampak? Oh. Tekan selis. Apa, kita tapau pakai cacing nanti. Pakai cacing kan kita tapau. Ini kita buat suka-suka dulu. Jam dah pukul 2, hampir 2.30 Hampir 40 minit juga kita berjalan kaki ni, bertrekking. Jam tak diam. Jam tak diam, dah 45 minit di trekking.
Ha? Taking tak straight. Striking berhenti-berhenti lah. Striking, berhenti, try casting. Ikutkan tadi dah lucut seko. Lepas tu tadi pun dah strike, kira line jugalah. Tapi kita lepaskan balik lah. Bukan lepas balik, kita lepas sendiri. Kita buktikan sebenarnya bahawa tengah ni pun sebenarnya makan gewang. Kan? Macam hal. Tak ada depan sikit. Ni, kangkung. Ha? Batu ni. Jejak ke ni? Cuba dia jejak ni. Ada ni dia ada. Jika kita jalan depan ni tengok lagi. Lagi dia. Popper Top water. Top water guys. Kita hari ni bawa master Buat. Makan Ada lagi. Jam sekarang dah pukul 3:30. Dah 1 jam lebih dah ni. Ada lagi ni. Dia pakai popper. Aku nak try pakai ni guys. Pakai Dia tadi yang kecil-kecil je yang mengambil ni. Yang besar-besar macam tak nak. Tak sudi. dalam mulut dia besar lah. Walaupun Try sikit. Allah. Oh. Kenapa? Tak lekat. Untuk Gigit ni. Jatuh tu gigit. Dia nak benda dia attract dia lah. tapi tadi kumun banyak mat. Yang ngejar popper ni. Popper. Oh, itu lah nampak ni. Kita nak cuba Saiznya ni. Mulutnya. Kan? Kuat tu lalat tu. Boleh telan lalat tu. Tak ni kenapa ni solid ni. Solid hook. Nah, tu tempat-tempat berak ikan ni. ke lalat ni untuk main bottom je. Untuk casting tak boleh. Dia pun pelik. Lalat ni asal benang-benang dalam air kan. Satu ekor. Gunakan lalat Lalat. Sana Randuk sana. Dah kesutukan masa Kita try main bottom pula guys. Kita tengok macam mana kita try main bottom. Tapi aku nak ke perampung nak tengok macam mana. Tadi kat sini macam padu-padu kan dia. Try lah Tak try tak tahu guys. Betul tak? Tak cuba tak tahu guys. Ini air dah keruh sikit lah sebab kita trekking tadi kan. Tak apa tu mak makan sos. Nampak? Oh, nampak? Besar guys. Oh boleh tak? Boleh. Saya sedap bela. Anik nak bola Nak cakap sekejap je guys. Itu ubat ni kalau dia tak nak makan casting. Nampak? Saya alamak jatuh. Auto release guys Nampak? Ni tengas Cantik Pakai casting tu semua kecil-kecil pakai motor besar. Okay. Itu ubat je guys.
Umpan cacing, ikan pelampung. Okey. Selamatkan dia. Buat cergas dan cerdas. Ayuh, kita cari lagi. Yang kasar-kasar Oh, tadi cacing pun ada lagi guys Dia tak payah ni, kita layan-layan sikit-sikit je guys. Tak lagi. Nampak? Letak tu makan guys Nampak? Sas. Lucut guys Kecil guys. Letak lagi guys. Dia baling mesti makan nampak. Tak lekat guys. Lagi sikit lagi guys. Tak hilang pelampung guys bagi sas. Nampak? Mudah kan, tapi kecil. Memang lucut lah. Okey. Lagi guys. Letak makan nampak. Ini Anik cakap dia nak bela. Dia nak bela. Kita ambil yang saiz-saiz lah Ambil yang saiz-saiz je untuk bela. Kecil-kecil biar dia membesar dulu. Tengok dia punya depan ni macam ada pasir hidung dia memang tengas tu. Tengas dia memang depan mulut dia macam ada pasir mulut dia macam pasir. Dah berapa ekor dah guys? Tak sampai 5 minit. Tak apalah. Baling makan guys Ini spot tepi highway je ni. Ramai tak tahu dan ramai takkan tahu. Yang tahu diam-diam saja. Pak, kita baling sekejap lagi nampak. Sas. Mudah guys. Mudah punya kerja guys Tapi ini kecil lah. Lepas ni kecil Ini kecil kita lepaskan balik lah Tunggu dia besar sikit nanti baru kita ambil dia, kasih dia makan. Dia lari kat sebelah pelampung macam mana? Kita dah jumpa lubuk lubang. Tahu bawa teleskopik lagi bagus tadi. Balik tu makan guys sas. Yang kecil itu kalau makan memang kecil. Sas. Mak. Mudah ni guys. Video ni aku tak cut juga ni kan. Halus-halus ni senang-senang dapat guys Senang je. Cacing baru sekali guna je guys. Dah 5 ekor lah. Boleh pakai lagi? Boleh. Tapi dah sangkut macam ini memang tak boleh lah ceritanya. Dah hilang. Cacing ni dah hilang. Tinggal daun ada lagi cacing ni. Mantap. Lagi baling lagi nampak. 1, 2, 3. Nampak. Okey. Saiz kecil-kecil ni kita buang lah Kenapa tadi aku uncak-uncak dengan lalat tak nak makan? Cacing pula nak makan guys. Janganlah. Itu ubat ni memang kena tukar mata. Okay guys, sekarang dah jam pukul 5 Kita dah menghala balik ke belakang patah balik Kita nak try main bottom atau pelampung pakai cacing Tadi dah dapat beberapa ekor.
Ini kita nak dalam perjalanan balik tu, kita singgah-singgah mana spot ada potensi tu kan, kita mancing lah kan. Takkan datang nak tengok kita... Ha tu nampak ombak tu. Ombak tu. Jahat lah ikan. Lepas pun. Ni ada saiz. Boleh lah. Kita pakai cacing Cangkuk dia suka hati korang nak cangkuk macam mana cacing ni. Nak sulam ke, kau nak rodok dia macam mana ke, suka hati korang. Yang penting mancing guys. Mancing. Tengok kau lepaskan tak ikan. Selalunya macam tu. Jauh. Ha? Dapat jauh. Try dulu. Selalunya tu kita lepaskan ikan kan, lepas tu ikan tak nak makan dah. Beri ikan minggu juga. Tak tahu lah kenapa. Dia ada WhatsApp group. Mungkin lah. Nampaknya. Aduh. Aku rasa dah gatal-gatal dia macam ada pacat gigit. Aku rasa lah dia punya gigit gatal dia sebiji macam Kak Roy belum. Macam aku lepas tali tentu dia makan. Kecil makan pun dah tenggelam lambung Syok kan. Kau main lagi dia buat main. Ini kasut. Apa sodi? Tapi dia menarik. Aduh. Seronok guys. Lagi dua kampung. Bolehlah tu. Ada yang kasut-kasut dah susah kan. Kat paguh pun ada tengas guys. Tercakap pula kat paguh. Kau carilah sendiri kat paguh kat mana. Kena beli joran satu lah, joran randuk lah. 4 kaki yang jenis polylastiknya tu. Mantap lah. Saya ada umpan tu, dia pendek je, dia macam ulat kan, kita cacing kan. Warna merah? Dia tak warna pink. Punya warna merah. Oh, itu yang betul-betul cacing punya lah. Ulam lah. Dia betul-betul bentuk cacing. Saya tak, dia ulat. Lok kena tepi. Nyantek Kalau cangkuk anak tengas ni, tengas makan nak besar. Itulah kita lalu sini. Lalu bawah. Memang tu lalu bawah ni. Sebab tu ada kesan aku nampak benda naik kat bawah. Bawah yang laluan ni. Sampai yang dekat siku ada satu siku satu. Itu bawah dia yang lalu. Halus guys. Aduh. Mana yang besar-besar Jauh-jauh, nanti kan kau beritahu yang lain nak pergi kan. Malam mampu kau. Cacing dah lupa nak ambil. Tengok kau laju. Mana besar ni? Halus ni. Mana yang besar-besar tak ada. Kecil pun dapat nak punya karen. Lagi yang besar jom ke depan lagi. Ni ujung-ujung ni. Yang kasut
makan. Itu tenggelam. Bawah. Itu memang kasar tu. Marah. Kalau yang kasar sikit makan tak? Kenapa kat warna dia gelap sikit? Pasal tu. Yang saya sikit makan. Di bawah tu. Ini kasar betul. Kasar tu. Ini kasar betul. Ini kasar betul. Inilah dia. Tu mau hilang aja dia punya ni. Dia punya ambil tu hilang kan? Ini kasar guys. Rekod by. Tak rekod? Rekod. Rekod. Alhamdulillah. Hey. Ye Nade. Kuatnya dia. Dia beratkan aku guys. Aduh. Ni lepas tak kalau aku tak dalam air? Lepas tak kalau tak dalam air? Aku nak cuci jap ni. Siapa nak letak balik dalam air? Nak cuci. Cuci kan? Tarik. Ni guys. Saiz dia guys. Mantap Kena ambil gambar background belakang ada air. Cantik. Tengas. Mantap. Saiz itu aja susah nak dapat. Ha? Saiz macam tu aja dah susah nak dapat. Orang kata tu dah kira paling besar tu. Ni, baik kau buka ni. Kuat dia ni. Dah. Okey dapat. Ya. Tutup. Kuat tu ni. Mantap Patut pada awal kita pakai gini ni. Kau ni nak casting lah, nak apalah. Ini pun dah karen. Tengah gunung. Okay guys 5.40 Ha? Jadi kita boleh keluar. Target pun dah tercapai lah. Nak balikkan sikit nak bela. Okay guys. Alhamdulillah ada juga hasil. Walaupun aku tak dapat strike pakai gewang, pakai SP, tapi bottom pakai pelampung. Bottom dengan pelampung menjadi umpan dia cacing. Cacing memang killer lah. Umpan natural guys tadi pun saya dapat pun. Itu sebenarnya yang kita cari besar-besar tu. Tapi itulah, kita dah start beranduk daripada atas. Jadi kita turun balik, air dah keruh. Macam salah pencaturan pula tapi tak apa. Yang kali boleh repeat. Tak apa susah kan. Dah ingat jalan, dah senang jalan kan. Tak adalah tadi perjalanan kalau aku rekod tu, tak tahulah apa cerita tu. Sedih tu. Tahu entah mana jalan dia ajak aku naik bukit ni apa. Jalan asal dah tutup. Jalan asal kena tutup. Jalan asal tu, kebun tu dia dah tutup Dia pagar dengan pakai pagar elektrik. So kita tak boleh ceroboh lah. Lagi panjang cerita tu kan. Macam korang tengok lah, air terjun kat sini kira jeram lah air dia masih terjaga lah. Tak ada kotor-kotor. Okay, jadi kita akan sambung mancing lagi. Mantap. Halus mulus tulus. Saiz macam ni banyak guys tapi itulah, kita tak nak dia. Biarkan dia besar dulu. Nanti kita datang ambil lagi. Lagu. Ya kot.
Ikan laga kita. Tapi ada nama dia tu. Aku tak ingat. Itu hari abang ikan apa? Dia cari tu dekat dengan jeram. Ni lah. Spesies rare juga ni. Bawa balik lah aku nak. Cantik ni. Tak lain kari. Bawah tadi lagi cantik warna hijau. Ni memang spesies kita Nanti aku try check ni apa nama dia. Ketat Dah lubang tadi dah 3 ekor guys. Tapi aku tak rekod guys. Kita try Tapi ni air keruh dah turun ni. Tadi jernih. Kenapa awak tak rekod? Ingatkan tak ada. Tu kan. Slow je. Ni sos. Dan saya nampak. Kan? Dia ambil slow je. Ambil. Sementara kita boleh ambil, lepas tu kita tutup jalan dia. Dia tengah banyak. Tengah banyak kita ambil terus. Banyak saiz macam ni. Ni dalam ni air ni. Dalam dekat dia lubang tu. Yang kata lubang, tengah ni pun dah dalam. Nak buat tak drag Tak keluar dah. Dia lembik kau dah layan tadi. Dia bukan kuat mana pun. Pasal. Wah. Ini betul. Okay dah, jom. Kita dah boleh balik ni. Pal pun dah habis. Ini pun dah habis tak? Bosok mulut dia tak? Kita cakap dia boleh makan SP tu. Pal pun dah habis, kita kemas terus lah. Siap-siap Mat. Apa hal? Alhamdulillah guys. Sampai 6.30 kita keluar. Pusing mana sini? Oh, ikut atas. Tadi kita keluar sini tadi. Mana keluar ni? Habis. Boleh juga ni. Okay guys, jam dah pukul 6.30. Kita pun dah sampai kat motor. Lagi kita nak buat balik. Alhamdulillah target kita berjaya lah mencari tengas. Walaupun aku tak berjaya menggunakan casting, ini hasil kita. Aku nak mampu yang tu. Apa, goreng je. Okay, tempat ni kita orang kena rahsiakan lah. Tapi korang paguh tahu kot tempat ni kat mana. So setakat ni saja video kita orang kat sini. Mungkin akan repeat lagi lah, sebab ada target lain kita nak kena cari. Okay, so jangan lupa like, share dan subscribe guys. Yang penting jangan lupa mancing guys. Ayo, let's go.